الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صلاة وسلاما متلازمين دائمين على نبي الكرام محمد بن عبد الله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ رسالة وكشف الله به أمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قوله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق Allahul Azim. Pertama-tama dan selama-lamanya, marilah kita rafak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang tidak ada tolak bandingannya kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, iaitu nikmat iman dan Islam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesehatan kepada kita, masih memberi nyawa kepada kita berada di dalam bulan yang penuh barakah, iaitu bulan Ramadan al-Mubarak. Tuan-tuan muslimin muslimat yang kasih Allah Subhanahu wa taala, tuan pengurusi masjid, seluruh ahli jawatan kuasa, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita beroleh ketakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali datangnya bulan Ramadan. Ni malam berapa kita tak tahu dah. Mana kata banyak ada pengaruh bagi tazkirah. Tazkirah ni apa? Bagi peringatan. Sebab tidak boleh 20 minit. Siapa bagi sejam, kita kita ramai dah. Tambah pula ni pertama kali duduk atas mimbar. Tempat ni semua duduk atas meja. Sebab tu tak mau nak main bagi tersegi rumah. Sebab dia pasal duduk atas mimbar. Mimbar ni hari Jumaat kan? Orang dah faham dulu. Sebenarnya mimbar ni bukan hari Jumaat saja, tuan-tuan. Anytime. Rasa nak naik, seorang pemimpin dia boleh naik atas mimbar, dia bagi arahan kepada seluruh ahli kampung dia. Tak lagi hari Jumaat, kita punya main site kita hari Jumaat. Tok khatib saja yang boleh naik, wani tak wani nak naik. Sebab tu main site kita tu kena buat. Kalau tuan-tuan berasa nak naik, mai duduk dengan saya. Malam ni pun boleh naik, bukan banyak boleh naik atas mimbar. Jadi bukannya mimbar ni hari Jumaat saja. Tuan-tuan muslimin muslimat yang kasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sekali, dalam kelapangan masa yang kita ada, tazkirah ini memberi peringatan. Sebab manusia ni terkadang-kadang lupa, tuan-tuan. Sebab tu kita berada di dalam bulan yang penuh barakah ini, tuan-tuan. Bukan sekadar kita bertarawih. Tarawih ini arti kata maksudnya sembahyang rehat-rehat, tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia buat 20 rakaat, ada orang buat 8 rakaat, pakat bergaduh puyuh. Kawan ni kata 8, kawan ni kata 20. Alih-alih yang untung, kawan yang tak pergi masjid. Dia kata kita bagi hidup kedai kopi. Mereka apa lebih pakai duk gaduh. Kawan ni buat 8, kawan ni 20. Kita minum relax ya. PO dengan kopi O tak bergaduh pun. Yang bergaduh di dua orang. Jadi tuan-tuan, sembahyang kita tak kisahlah kita nak buat apa pun. Kalau kita buat 8 dalam keadaan kita kualiti kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga, tuan-tuan. Bukan sekadar kita buat 8, bahkan juga apabila kita pulang ke rumah dengan tekad dan azam kita tambah menjadi 20, tuan-tuan. Kalau duk gaduh 8 20 buat yang 40. Ada pandangan ulama kata 40 rakaat. Witir yang kita selalu buat ni 3 je, tuan-tuan. Paling banyak 11. Tuan-tuan tambah nak 40 tambah 11. Boleh buat? Saya pun tak mampu, tuan-tuan. Jadi muslimin muslimat yang kasih Allah Subhanahu wa taala, bila mana bulan Ramadan ini pertama sekali yang sinonim dengan kita sembahyang tarawih. Mai bulan ni kita tak boleh sembahyang tarawih. Tuan-tuan berada di dalam bulan Syawal, berada dalam bulan Syawal, berada dalam bulan Zulqa'dah, berada di dalam bulan Rajab, tak boleh menunaikan sembahyang tarawih. Hanya saya boleh menunaikan sembahyang tarawih pada malam, iaitu pada bulan Ramadan. Tuan-tuan muslimin muslimat kasih Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar kita bertarawih, dan dalam bulan Ramadan kita dianjurkan untuk bersedekah. Sebab tu mai bulan Ramadan masjid-masjid banyak dengan kutipan wang ini. Kalau bulan biasa masjid kita boleh dapat kata 1,000 2,000. Mai bulan Ramadan lipat kali ganda menjadi 2,000 lebih, tuan-tuan. Sebab kita faham pada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sadaqah as-sadaqatu fi Ramadan. Semulia-mulia, sebaik-baik sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Sebab tu mai bulan Ramadan pakat ulun bersedekah. Bahkan juga mai
bulan Ramadan, yang tak pernah main masjid, dia puluh main masjid. Sampai kadang-kadang sembahyang tarawih pun sebut salah sembahyang tarawih. Main bulan Ramadan, dia bersedekah, bukan sekadar dia bersedekah yang kita nak kata bagi wang ringgit. Bahkan juga sedekah yang dianjurkan bagi Nabi Muhammad SAW, iaitu bagi makan kepada orang berbuka puasa. Man fattara sha'iman falahu mislu ajrihi wa la yunqasu ajri sha'imi syai'un. Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, sesungguhnya dia beroleh pahala orang yang berbuka puasa itu tanpa mengurangkan pahala orang berbuka puasa. Makna kata apa tuan-tuan? Kalau terutamanya orang perempuan, bila mai bulan Ramadan, mereka ni tak boleh nak puasa penuh. Mereka ada uzur syar'i. Orang lelaki tak ada uzur syar'i. Dia uzur sakit. Nah, uzur saya punya pasal apa Pak Lu tak best sembahyang tarawih. Ini aku uzur syar'i. Tu kan dia. Tu uzur pemalas. Dia tak ada uzur syar'i, keluar air tak ada orang lelaki. Yang ada uzur syar'i keluar air adalah perempuan. Bila mai bulan Ramadan, mereka tidak boleh melaksanakan puasa sepenuhnya. Jadi anjuran bagi Nabi Muhammad SAW untuk sama-sama bersedekah, iaitu bagi makan kepada orang berbuka puasa. Sebab man fattara sha'iman, barang siapa yang bagi makan kepada orang berbuka puasa, walaupun dia tidak berpuasa, dia mendapat pahala seolah-olah pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi anjuran ini, orang Arab ni dia ambil berat bab ni. Kita ni mungkin kurang sikit tuan-tuan. Bila saya duduk di sana tu dengan sekalinya Ustaz Fatul Rahman ni, Ustaz Fatul Rahman ni tengok saya. Malam ni pasal apa? Dia kasih tasirah. Bila mai kita duduk di Mesir, Arab ni berebut pakai 20 nak bagi makan. Saya ni pula ketok tuan-tuan. Arab mai tarik belah kanan, kawan ni Arab mai tarik belah kiri, pakai 20 rebut. Kita duk rasa macam badan nak terbelah dua. Dia lain-lain kali rentak, yang Arab yang gemuk tu rentak dapat kat dia. Kita pun nak sedap lah ya. Tak lagi tak ada nasi ayam ya. Tuan-tuan, buka-buka nampak 2 biji kurma terus dilabat. Tu je tuan-tuan. Yang tadi kita duk rasa nak makan. Sebab apa? Dia tak kisah bagi makan apa pun. Yang penting barang siapa yang bagi makan kepada orang yang berbuka puasa, dia dapat pahala sama. Sebab tu maklum-maklum, maklah-maklah, makti-makti yang tak sempat nak berpuasa, apa salah kiranya kalau perempuan menyediakan wadah berbuka puasa kepada orang masjid. Bubuh sikit cok teria masuk dalam plastik, bubuh sikit sagu masuk dalam plastik, paket 2 biji kitab dalam masjid, dapat pahala maklum. Muslimin muslimat yang kasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga di dalam bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Bersempena dengan nuzul Al-Quran. Bulan yang dikenali sebagai bulan yang diturunkan Al-Quran. Esok kita bercuti. Tanya orang nuzul Quran tu pada cuti ya? Cuti tu pada nuzul Quran. Nampak boleh tak? Tanya nuzul Quran tu pada turunnya Al-Quran turun tu macam mana? Tak tahu. Sedangkan dia nama Lebay Haji, ada Lebay cepat. Lebay Haji Su'ad bin Haji Sa'ad. Bukan nama sebenar. Nama Islam. Hidupnya di dalam agama Islam selama 30 tahun. Selama 60 tahun. Bila kita tanya nuzul Al-Quran itu apa, dia tak tahu. Dia beritahu kata sekadar Al-Quran ini diturunkan. Macam mana Al-Quran ini diturunkan? Sepatutnya kita yang beragama Islam boleh syarah tartim bil hakim. Quran itu macam mana? Ayat yang pertama diturunkan macam mana? Ayat Al-Quran berada di dalam Al-Quran yang 80,000. Berapa surah yang ada? Surah yang diturunkan sekaligus, yang diiringi oleh 70,000 para malaikat. Sepatutnya kita sebagai umat Islam boleh syarah tartim bil hakim. Tapi yang terjadi hari ini, bahkan mereka ini bukannya boleh syarah begitu, bahkan tak kenal Al-Quran. Kalaulah tuan-tuan, tahun 97-98 ini pernah orang dari barat buat masuk surah-surah yang palsu di dalam Al-Quran. Berapa orang ramai yang boleh sedap tuan-tuan. Tambahan satu surah Al-Muslimun. Mai-mai kok orang Kristian membaca ayat surah Muslimun dengan cara ini. Kita tak sedap. Ta'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muslimun
innamal muslimun. Sudah berat tu, gaya tu. Agak tak tuan-tuan kalau dibaca ni, tuan-tuan percaya tak kata tu ayat Quran? Saya confirm 200%. Tuan-tuan percaya itu adalah ayat Quran. Sedangkan surah Al-Muslimun ini tidak ada pun di dalam Al-Quran. Yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Tapi bila mana dibawa masuk sehingga 7 hingga 8 surah di dalam Al-Quran, berapa ramai yang manusia yang mengatakan bahawa mereka ini Islam, mengatakan bahawa mereka ini nama dibinkan kepada Islam, tapi tak kenal surah Al-Muslimun. Tuan-tuan muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya nuzul Al-Quran ini juga kita seharusnya memahami bukan sekadar daripada kulit Al-Quran, bahkan juga segala yang terkandung di dalam Al-Quran. Kewajipan sembahyangnya tuan-tuan, kewajipan menunaikan zakatnya tuan-tuan, bahkan juga kewajipan yang sekarang ini kita lakukan, yang kita laksanakan, iaitu kewajipan berpuasa. Manakala kewajipan-kewajipan yang lain yang terkandung di dalam Al-Quran juga kita perlu patuhi dan perlu taati perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Quran terkandung di dalam Al-Quran sebanyak 6,236 ayat sahaja. Walaupun rata-rata kalau saya tanya malam ni, confirm semua pakai kata 6,666. Sedangkan 30 tahun dah hidup. Duk belik Quran, mai bulan puasa baru baca. Duk beli Quran, mai bulan puasa baru baca. Sepatutnya kita yang hidup di dunia ini, yang mengatakan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya ayat Al-Quran ini dah tersebar dalam hati kita, dalam sanubari kita, dan kita tahu berapa jumlah ayat Al-Quran tersebut. 6,236 saja tuan-tuan. Mai kita dapat. Dapat tak dia balik sewa. Tapi sebab apa yang terjadi 6,666 ayat? Walaupun di sana ada pendapat mengatakan Dr. Wahman Zuhairi meletakkan 6,666. Saya tak dan tengok lagi lah. Tuan-tuan boleh tengok sekali. Tetapi saya risau apabila meletakkan 6,666 ayat ini tuan-tuan. Di sini akan termasuklah bila mana orang tarikh barat boleh buat masuk ayat-ayat yang pendek di dalam surah-surah yang kita tak mampu nak hafal tuan-tuan. Tuan-tuan hafalkan surah Syu'ara. Tuan-tuan hafalkan surah An-Najm. Yang tuan-tuan hafal mungkin Yasin. Yasin ayat yang panjang-panjang tuan-tuan. Surah ayat yang pendek-pendek dia buat masuk 3 ayat, 4 ayat. Tambahan pula surah Ar-Rahman. Kalau dia masuk Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dia masuk 3 ayat pun kita tak pasal. Sebab surah Ar-Rahman bukan setiap kali ayat tu dia masuk Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tapi ada yang satu ayat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mai 2 ayat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dia buat masuk Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 4 ayat dah jadi tuan-tuan. Kita dah pening kepala. Cek-cek balik 6,666. Ini perkara yang kita kena ambil perhatian tuan. Dan juga surah yang berada di dalam Al-Quran sebanyak 114. Tahukah tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang kasih Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran pada asalnya, pada awalnya tidak diletakkan baris dan tidak diletakkan titik. Hari ini kita baca Al-Quran ada baris, ada titik. Bahkan juga ada terjemahan. Bahkan juga terjemahan itu ada perkata tinggal lagi tak baca. Duduk atas almari tersusun rapi. Al-Quran kata Pak Long bilang anak baca aku tahu dah anak baca aku bilang tak. Dia siap tanya soalan, dia jawab answer the question. Dia jawab dulu. Jadi bila kita tak tahu Al-Quran yang ada dekat depan kita, Al-Quran yang menjadi pegangan kita, Al-Quran yang menjadi ikutan kita, Al-Quran yang menjadi dusturna sebagai perlembagaan kita, kita tak mampu nak menghayati, kita tak mampu nak melihat satu persatu apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Kita ni jauh lagi tuan-tuan. Sebab bila hari akhirat kelak, Al-Quran ini akan menjadi pendidikan kita tuan-tuan. Bila mana dia meletakkan di dalam surga, Allah Ta'ala asingkan pula orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Mai Al-Quran bagi tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sipulan-sipulan ini bila mana duduk di dunia dulu, dia membaca Al-Quran. Tuan-tuan boleh dapatkan kitab sekarang ni yang telah diterjemahkan. Ta'zim
pengagungan Al-Quran secara percuma. Kerajaan Nabi Pulau Pinang buat pula bagi peruntukan RM8,000 tuan-tuan untuk cetak buku tu, boleh dapatkan secara percuma. Kalau masih tuan-tuan tak ada baca lagi, minta orang ustaz baca. Ya, saya masjid saya dah buat dah. Setiap hari Sabtu kita baca lepas subuh tuan-tuan. Di Masjid Negeri hari ini dengan esok berlangsungnya pembacaan kitab Ta'zimul Quranul Karim, iaitu pengagungan Al-Quran daripada pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang. Esok ada lagi 9 sampai 5 petang. Tuan-tuan mampu duduk, tuan-tuan. Jadi barulah kita kenal macam mana sebaliknya ta'zim keagungan Quran ini. Jadi muslimin muslimat yang kasih Allah Subhanahu wa taala, dengan masa yang terbatas, untuk saya pun tak mau cakap panjang tuan-tuan. Saya sekali segala dan berturut ni banyak tahun dah tak main tempat saya juga, kampung saya. Jadi saya rasa macam tersangat nak pergi, nak main sini. Patutnya ada lagi perkara yang lebih utama. Tapi bila mana Ustaz Khairul dan beberapa ahli datang kuasa berkehendakkan supaya saya datang juga, maka saya balik, orang panggil balik ke pakai jalan. Lama dah tak balik, main duduk di masjid kasih tunggu ni. Dulu daripada kecil-kecil duduk main. Ya, daripada kecil-kecil duduk main, duduk tenang. Jangkau sebab kita pun seangkatan dengan demi betul tu. Dulu tuan-tuan, masa budak-budak macam tu dia kena nakal je tuan-tuan. Kalau tak nakal dia tak jadi. Ni semua kawan-kawan saya di depan ni dia kenal macam mana kita. Tapi tuan-tuan, bila mana kita dah jadi seorang da'i ini, pendakwah kita kena beritahu perkara yang sebenar. Muslimin muslimat kasih Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita berada di dalam bulan Ramadan yang penghujungnya, yang pertengahannya Nabi sebut wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata surau dan masjid telah penuh. Tak ramai dah tuan-tuan. Mai awal Ramadan dulu pengurusi 2 kali dekat bendahari. Bendahari pun dia kata cakap, depak. Pengurusi kata, tengok tu. Bendahari kata apa? Never mind. Pengurusi tengok malam ke-11. Tengok dia macam tu. Bila dia nak betul apa yang bendahari tahu. Bendahari kata, sebab bendahari dia pengalaman dah. Saya pegang duit ni, dia kata berapa tahun dah tuan-tuan. Jadi saya tahu lah macam mana masjid ni. Jadi tu kalau kita duduk tambah lah. Pasal awal Ramadan ni, pasal ramai kita duduk tambah, dulu tambah. Main-main dekat pertengahan tak ada orang. Pengurusi duduk risau. Jadi bendahari kata tu satu risau. Patutnya kita pakat berlumba-lumba. Lagi malam terakhir, lagilah lipat kali ganda ibadah kita. Pesta ibadah kita makin bertambah, bukan makin mengurang. Mai penghujung-penghujung, habis juga. Budak orang perempuan pula tak ada. Sebab pakai 20 buat pil raya. Duk pening apa tuan-tuan? Saya sponsor, lepas ni saya promote, mai beli kat saya pil raya. 4-10 ringgit. Warna sama, bentuk berbeza. Warna sama, warna tak sama, bentuk berbeza, rasa sama. 40 ringgit. Duk pening-pening tak payah buat pil raya, malam raya. Ni duk gelintir-gelintir sambil dengar lagu Uji Rashid dengan apa nama? Hey Amir. 20 berdepa. Sepatutnya kita tambah lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala 10 malam yang terakhir. Tuan-tuan muslimin muslimat yang kasih Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita lipatkan digandakan usaha kita di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita yang dapat la'allakum tattaqun, beroleh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu saya ambil masa tuan-tuan. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi, wa ma ubarri'uha, yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah datang pada firman-Nya sendiri. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jallilna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa sharrifna bi sharafatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhil jannata bi shafa'atil Qur'an wa 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirati bi hurmatil Qur'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.